Mahalnya harga emas sekarang, Apa yang berlaku sebenarnya sampai harga emas sekarang dah begitu tinggi? Okey. Dan macam mana dek, harga emas sekarang dah memang tinggi. Okey. Jom kita lihat apa yang berlaku kat luar sana sehingga menyebabkan harga emas naik begitu mendadak. Okey. Harga emas sekarang tinggi betul lah kalau kita nak dibandingkan dengan Mac 2024 dengan tahun ini. Okey, kenaikan harganya ada sebanyak 21%. Okey, menyesal pula tak beli pada awal ketika mana harga itu sedang masih lagi murah. Okey, dan memang dah terlambat. Okey, nak buat macam mana? Hari ini harga emas dah all time high iaitu RM483 untuk 1 gram. Okey, tertinggi dalam sejarah harga emas. Okey, tapi kenapa harga emas boleh naik begitu tinggi? Okey, kat sini saya nak kongsikan beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga emas itu. Okey, pertama sekali ada berkaitan dengan konflik trade war. Ramai investor lari kepada aset yang lebih selamat, which is emas. Okey, saham jatuh, okey, currency drop. So harga emas pun naiklah untuk jangka masa pendek ini. Okey, dan menjadi pilihan yang tepat. Okey, jadi bila banyak pihak dah membuat panic buy, so permintaannya adalah tinggi terhadap emas, harga pun mencanak-canaklah naik secara automatik. Tapi dalam banyak-banyak benda, kenapa orang pilih emas? Okey, sebab emas ini adalah satunya memang dikenali sebagai kalis inflasi dan harganya tetap stabil dalam apa juga situasi. Ekonomi down ataupun goyang, okey, macam mana sekalipun harga emas tetap kukuh. Jom kita recap balik carta ataupun sejarah harga emas 10 tahun yang lalu, yang mana harga emas memang dah terbukti naik untuk jangka masa yang panjang. Purata kenaikan harga emas bagi tempoh tersebut ada di antara 10 hingga 15%. Jadi tidak hairanlah emas ini dikenali sebagai safe haven bagi melindungi kekayaan daripada sebarang krisis. Okey, contoh yang paling real yang boleh kita lihat apabila kita beli emas pada Mac 2024 pada tahun lepas. Okey, harga hanyalah sekitar RM330 untuk 1 gram. Dan hari ini 2 April 2025, harga emas dah mencecah RM483 untuk 1 gram, yang tertinggi dalam sejarah. Timeline-nya hanyalah dalam tempoh 12 bulan. So anda kira sendiri berapakah kenaikan harga dan berapa banyakkah keuntungan kita kalau kita menyimpan emas daripada lebih awal. Sekarang dah musim raya kan, anak-anak confirm akan dapat banyak duit raya. Jadi ibu bapa yang hebat, alihkan semua duit raya anak-anak itu kepada aset emas, yang mana jauh lebih berbaloi jika kita nak dibandingkan simpan di dalam bentuk tunas sama ada ASB ataupun tabung haji. Sebelum ini, sebelum duit itu lesap entah ke mana tanpa dikesan. Jadi ibu bapa yang masih lagi belum memiliki simpanan emas untuk anak-anak, boleh klik link di bio untuk memiliki simpanan emas, sebab simpanan emas kat public hanya RM100 dan tidak ada komitmen sama sekali. Pendaftaran adalah secara percuma. Saya akan bimbing tuan-puan menyimpan dengan emas dengan cara betul, mudah dan selamat. Assalamualaikum dan selamat menyimpan.